Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I'm not by you. Your life. But tell me 'cause we still have time. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni 30 hari bulan Mei 2025. Mat bersama dengan rakan-rakan TZM Kuantan. Sekarang ni kita orang ada dekat Johor, tapi bukan Johor Bahru lah. Yang ni dekat kawasan Caah. Kita orang nak menghala ke Batu Pahat untuk orang kata memenuhi jemputan rakan rider kita selaku kawan Kak Su. Sebab anak dia ada kenduri kahwin hari ni. Dia melangsungkan perkahwinan hari ni. Jadi kita daripada Kuantan dijemput dan alang-alang. Kita orang pun dah lama tak ride jauh. Ni lah alang-alangnya. Kita orang ride ke sana. Kenduri tu tak ada apa sangat, ride tu yang penting. Jadi untuk hari ni kita ada 7 buah, di mana 4 biji TZM dan 3 biji Kapcai moped. Kalau hari ni nak buat review pasal Kapcai pun rasa boleh kot. Sebab dekat sini dia ada himpunan Kapcai yang berbeza. Untuk Y suku, yang ni first model, yang ni second model, yang ni bukan third model, yang ni model yang paling hot sekarang. Apa nama dia ni? Z15 GT daripada Modenas. Tapi owner dia belum apa-apa lagi, sibuk nak buat enjin lah, benda lah. Tadi kita khabar kat dia, pakai dulu setahun, kenal dulu motor ni, rasa boleh belah dengan tak boleh belah, nanti baru kita tengok macam mana. Tapi overall tengok daripada motor ni okey je. Kalau kata Giana mati tu, buat naik ke buat turun? Tak. Hari tu sama. Tanya je kan. Hari tu 14.39. Lepas tu kan tukar 15.41. Kan nak tukar 42 kat belakang. Tengok cakap orang. Standardnya makan 15. Berat sebab. Aku rasa macam tu juga. Sebab motor aku ni pun 14 juga. Ayah kali. Tak salah aku ni 14. Okay, antara 14-40 lah. 14 kata. Cubalah kata. Ni sekarang ni berapa? Ni sekarang berapa ni? Ni 15.41. Oh, belakang 41. Standard Standard. Tak, standard dia 14. Sekarang ni so motor ni bukan tak boleh belah. Dia cuma permainan sprocket untuk rider je dulu. Sebab motor mana-mana pun kalau tak tune sprocket, buatlah macam mana pun memang tak tune lah. Jadi kena bawa, lepas tu kena rasa sendiri. Overall rasa motor ni tak ada isu banyak. Tapi biasalah kalau isu banyak pun tak ada kata apalah motor. Like rasanya okey je kot. Cuma untuk first guna ni mungkinlah kena set up daripada segi sprocket dulu, depan belakang macam mana. Lepas tu kena selalu bawa. Untuk yang ni set up motor, ni motor mat lah kalau siapa yang tak tahu. Ni motor mat ni. Mat bagi Pak Echen Negara bawa sebab motor Pak Echen Negara tengah modified baik punya untuk event bulan 10 ni. Jadi motor dia tak boleh join ride kali ni. Jadi Mat dengan berbesar hati bagi motor Mat ni yang dah lama sengkung. Dah lama tak join geng-geng Kapcai Y suku Mat ride. Jadi Mat bagi kepercayaan pada saudara Faiz Negara, suruh dia bawa sendiri, rasa sendiri macam mana setup motor Mat ni. Cuma itulah sebab setup untuk sprocket ni Mat punya berat. Jadi tak kena dengan dia lah. Tapi tak apa, kita yang penting sampai. Kalau mungkin setup dia lain sikit lah, mungkin boleh laju sikit lah. So kat sini kita rehat dulu. Dalam sejam lagi baru kita sampai ke tempat yang dituju lah. Rehat dulu lah. Betul. Thinking through the moment, feelings that I can't let you. But you feel the same, don't you? I'm thinking through the moment. There's nobody else. There's nobody else. There's nobody else. Okey, alhamdulillah kita orang dah sampai. Kita orang parking dekat sini.
rumah kendurinya dekat sana. Jadi terima kasih kepada sahabat TZM Batu Pahat ni, Brother Azam. Dia yang teman kita orang untuk datang kenduri kahwin anak sahabat kita orang, sahabat rider, ladies bikers. Yang ni, yang ni ke? Bukan. Ni salah ni. Ni anak dia. Oh, yang lain. Patut tunjuk muda pula. Yang ni. Yang ni. Ambil turn. Kalau turn layan tak tahu. Payah ambil turn. Salam. Ni geng Batu Pahat seorang. Dia wakil untuk teman kami ni. Jom. Apa lagi ditunggu? Tak kenyang duduk sini ni. Jom. Hari ni dia menyambut menantu lah, menyambut menantu hari ni. Jom. Tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Ku pernah rasa kau kan pergi, tinggalkan diriku sendiri. Kan ku seru dunia berdoa kau kembali pada diriku. Akhirnya kita dah sampai ke homestay. Tadi kita dah settle makan kat kenduri tadi, dah settle dah. So dekat rumah ni kita orang akan rehat sampailah dia orang geng Batu Pahat tu. Adalah wakil 2 orang, Helmi dan Azam. Dia akan datang untuk bawa kita orang geng Kuantan jalan-jalan sekitar Batu Pahat, kat mana tempat yang best-best yang dia orang biasa melepak, dia orang biasa kata pusing-pusing lah, bersantai-santai pukul 5 nanti. So sekarang ni kita ambil masa rehat dululah. Yang penting ini cemerlang, yang ni pun cemerlang, yang ni dah lama tidur ni cemerlang lagi. Alhamdulillah. Banyak berjasa dengan saudara Pak I. Sejak kena canggah dengan geng-geng kapcai ni, sekarang ni better dia belajar pakai kapcai pula. Tapi cemerlang lah. Laju tak penting, tapi yang penting cemerlang. Oh, beli barang dapur pula dah, baru nyembang. Dia ni tak nak bagi kita keluar ke apa ni? Apa benda ni? Tak nak bagi kita keluar ke apa? Kata nak ajak keluar makan. Ini dah macam nak buat kita bekal duduk sini ni. Pakai dalam lah. Pakai dalam lah ni. Pakai dalam lah. Pakai dalam lah. Aduh. Itulah. Aduh. Baru nak keluar. Tahu baru tak nak suruh kakak kita masak, dah terpaksa kena masak. Walaupun Maggi masak lah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik. Nanti betul. Kalau macam ni dia terlupa datang pun kita ada makan ni. Baik, kita tunggu. Dah lah, nak kata makan tu tak lah. Tak. Dia siap bagi motor lagi tu. Baik. Jumpa lagi. Okey. Wah, terharu betul. Betul agak. Terbaik dia. Baik sangat kita datang. Terbaik. Ini bukan tetamu dah ni. Ini bukan tetamu ni. Ini dah macam keluarga balik kampung ni. Kan? Terbaik. Inilah semangatnya. Aduh, ni apa benda ni sikit-sikit. Ni main motor sikit-sikit nak canggah. Kau laju lah, aku laju. Apa benda? Ini baru betul main motor. Dapat sahabat, dapat kawan, dapat keluarga. Apa benda ni?
Betul lah, bukan kita nak kecam lah kata zaman bila main motor nak ajak racing lah, nak ajak ni lah, nak ajak musuh. Ini semua terpengaruh filem ni. Cukup-cukup lah filem-filem lah kan. Dekat luar kita bersahabat. Oh cik, tak habis lagi cerita. Beres, terbaik. Bila kita ride, tempat yang paling kita nak utamakan, yang paling penting juga adalah homestay. Macam sekarang ni homestay yang kita orang pilih ni ada 3 bilik. Homestay Muni ataupun Muni Homestay Batu Pahat. Dekat Taman Jaya apa? Jaya Permai ke apa? Jaya Muni Taman Jaya Muni. Jadi mak tengok. Tumpang masuk bilik je kak. Okey nampak ni. Okey, yang ni master bedroom. 1 bilik air. Yang ni second bedroom. Ni katil queen. Yang ni seorang lagi sahabat tidur kat sini lah. Ada aircon. Okey. Lepas tu dekat kawasan ni, ni lebih kurang kepada kawasan ruang tamu kedua dan tempat makan. Tu ruang tamu pertama. Bagus lah, dia ada macam satu tempat. Bukan satu tempat lah, dia ni tempat ni mungkin ni tempat untuk keluarga lah. Yang tu untuk tetamu. Ada meja kecil untuk makan. Lepas tu ada bilik air. Oh ada 2. Bilik air 1, jamban 1. Ni dapur dia. Tak besar tapi cukup lah kot. Apa ni, sorok dekat sini. Okey. Ni dia. Peti ais. Peti ais function. Sebenarnya kita orang ni tak adalah keinginan nak masak, sebab memang betul-betul nak santai dekat sini, nak keluar untuk bersama-sama dengan rakan geng TZM dekat Batu Pahat ni. Tapi kita menghargai sahabat TZM Batu Pahat ni, dia beli makanan kat kita orang. Maknanya tak adalah kita orang perlu susah payah nak pergi beli barang makan ke baik. Macam yang kita cakap tadi lah, macam Mat cakap tadi, kita main motor ni kita nak ukhuwah, silaturahim, persahabatan, kekeluargaan. Bukan kita nak jadi musuh, nak tengok siapa laju, siapa yang paling hebat. Bukan zaman bila tu. Tu bukan zaman ni lah, zaman dulu mungkin. Tapi zaman sekarang lebih kepada kita nak cari kawan. Tak kisahlah motor siapa laju pun, yang penting sampai. Sembang pasal laju pun kalau tak sampai, tak guna. Okey bang, tak ada masalah Tak tahu lagi checking je. Ni gagang motor dengan orang lama, kita manjakan dia. Lepas balik jalan jauh-jauh, kena check. Bukan kata pakai motor baru, pakai isi minyak lenjan je tak. Kita ada hati, kita kena check semua. Yang penting motor Mat yang ni champion lah sampai sini. Setelah sekian lama, akhirnya rupanya dia nak datang Batu Pahat. Baik. Motor dulu. Jomlah, Mat pun nak semayang. Tadi tak semayang lagi. Jom. Okey, sekarang ni jam pukul 5.55 lebih kurang. Jadi kita orang ni nak pergi jalan-jalan pantai. Akan dibawa oleh geng-geng ni lah, TZM Batu Pahat ni. Pergi jalan pantai. Jom. Macam mana menarik kawasan pantai ataupun tempat-tempat yang dia orang nak bawa pergi berjalan. Jom. Kalau tidak dia orang pun tak jumpa. Jangan. First time sampai. Dia kemasannya. Tempat ketiga.
Belum. Atas masih banyak. Okey, alhamdulillah akhirnya ini destinasi terakhir kita lah hari ini setelah rakan TZM Batu Pahat koloni apa dia cakap tadi, bawa kami sekitar Batu Pahat lah, dekat tempat makan tadi yang dekat tepi pantai sana tadi, dengan pemandangan yang agak menarik, agak cantik, dengan dapat tengok sunset bagai. Lepas tu kami dibawa ke dataran. Dataran apa Mak pun tak pasti dataran apa, tapi dataran lah. Dataran tak pasti dah dataran apa. So sekarang ni dibawa ke satu tempat yang agak ikonik, iaitu kita panggil Crown. Dekat sini tempat yang biasa kalau orang luar bergambar kenangan kat sini. Cuma Crown dia dah tutup lampu dah. Tapi tak apalah. Kita ambil momen dekat sini bergambar kenangan, susun semua. Terima kasih kepada rakan-rakan daripada TZM Batu Pahat. Jadi kita sangat hargai ramai geng-geng dia keluar hari ni. Santuni kita orang daripada TZM Kuantan, TZM Kuantan Friends. Jadi sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat kata menghargailah kenangan ni. Jadi tak sia-sialah kami datang dekat Batu Pahat ni, disantuni oleh rakan-rakan TZM kat sini. Jadi Mak rasa sampai setakat sini saja cerita Mak untuk hari ni. Kalau ada Mak sambung besok pula perjalanan balik ke Kuantan, tengok apa cerita esok. Jom. Gambar. Gambar kenangan, Jom.
Aku patut tak boleh sendiri lah. Dia kena ada jom. Okey, sekarang ni dah jam 12.28. Jadi waktu check out kita orang hari ni, hari kedua lah kita orang di Batu Pahat. Dan terima kasih Mak nak ucapkan kepada rakan-rakan Batu Pahat, lebih-lebih lagi kepada rakan-rakan TZM Batu Pahat Kroni Bana, kerana melayani kunjungan kami ke Batu Pahat ni dengan amat baik sekali. Dan Alhamdulillah kami betul-betul rasa sangat dihargai lah, seperti berada dekat tempat sendirilah. So terima kasih sekali lagi kepada geng-geng Kroni Bana. Kami daripada TZM Kuantan Friends mengucapkan setinggi terima kasih lah. Dan insyaAllah ini bukan kali terakhir bagi kita, dan kita orang akan teruskan ikatan ukhuwah ni. Lepas ni mungkin akan ada jelajah ke tempat-tempat lain pula untuk bersuara kenal dengan rakan-rakan TZM di tempat lain pula, insyaAllah. Jadi korang yang mana tengok video ni, doakan kami. Misi kami untuk silaturahim ukhuwah bersama rakan-rakan TZM di seluruh Malaya, InsyaAllah kami akan dapat capai terbaik. Jadi jom kita orang nak ambil gambar, lepas tu kita orang nak belah. Jom. Assalamualaikum.